Testing. One, two, three. Okay, sekarang kita tengah test model M30 Professional Edition. Pakai modal asal dalam 250 dolar. Sorry, 250 ringgit Malaysia, bukan dolar. Okay, bila korang tengok kat bawah ni, dia tinggal kan. Dia tinggal. Okay, jangan panik lagi. Selalunya kalau panik, pergi close. Kalau panik, pergi close. Drain lah. Duit ni dia akan drain. Ni yang besar ni dia akan drain. Ya sayang. Oh, dapat apa tu? Tapi. Wow, tetapi. Hmm. Okay. Di tengah ini dia kita panggil scalping range scalping plus hedging. Ini sistem dia scalping hedging. Cuma yang ini kan nak kena jenis ni nak kena perhati. Sebab jenis hedging scalping ni dia ada sikit bahaya. Nampak ni kat sini kan? Dekat bawah ni. Okay. Kalau tiba-tiba datang volatile ataupun news ataupun market, dia naik, 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 naik. Ini dah jadi berapa ni? So, dia akan makan modal kat sini. Okay. Dia akan makan modal. Ini duit yang kita ada sekarang setelah ditolak semua ni. Ni ditolak yang belum dia TP lagi ni kan. Ini yang tinggal. Okay. Yang ini modal kasar yang dah ada siap dengan keuntungan. Apa tu? Buat? Ah, kan macam ni je. Sekejap Saya anak-anak. Hmm. Bukan. Dah tu macam mana? Hmm? Macam mana? Eh? Manalah ayah pandai main benda lah ni sayang oi. Macam ni, macam ni. Hmm. Ha. Dah, go, go, go. Okay. So, bila dia dah sampai, katakan dekat sini yang rock M30 ni, kalau yang Tok punya, Tok tak ada penapis news. Dia tak ada penapis news kat dalam ni. Dia tengok sini Ya. Dia tak ada apa news kat sini. Ini boleh pilih ni. Buy basket, buy entry, ambil basket lah senang. Mana? Okey, pergi tanya kakak macam mana nak buat. Adik jangan main mendalah patah. Kat rumah ni. Okey. Tengok sekarang negatif 36 Ini sebab ni. Ramai orang bila dia tengok macam ni dah jauh tinggal macam ni, dia akan klik close, 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 close. Makan modal tau. Okey, satu lagi cara tu trade Tok tak pakai stop loss kalau Tok pakai stop loss pun jauh. Mungkin 22 lah. Maksima Tok pakai 22. Tengok jenis model lah. Tengok jenis model Model apa yang kita pakai untuk trade. Dah, boleh dah. Okay, dah. Main sana. Air tengah buat kerja sini. Alright. So, profit to enjoy yang dah dapat RM19.4. Ini sebenarnya kita tengah test tindak balas broker asalnya TP ni dekat-dekat je. Tapi ada tindak balas pada broker 2 malam lepas terhadap model ni. So kita jarakkan sikit. Alhamdulillah. Belum ada keluar surat amaran ke apa, tak ada. Last kali ni ikut your own trading app tu je. Tak ada keluar amaran. Dia akan keluar amaran dekat mailbox. Okay, ni news lah. News nak tengok apa, market apa semua kan. Okay. Tengok sini dah jadi 18 Kalau biasa-biasa kalau baru trade memang akan gelabah lah tengok jumlah ni 19 ni. Sebab modal ada 200 apa ni? Tinggal 266 kan. Memang gelabah. Okay, ini untuk target RM55 10 sen je. Kalau
untuk main trade untuk nasihatkan jangan trade sehari lebih pada 20%. Kebanyakan broker dia tak suka. Okay? Kebanyakan broker dia tak suka. Kalau korang tengok dekat mana TikTok ke, Facebook ke, kan, dia orang tulis masuk $100 kan, 3 hari dah profit 798 lah, 1000 USD lah. Itu di dalam numbers. Okay, nampak ni numbers Ini kalau tok close semua ni, tinggal banyak ni je sebenarnya. Kalau tok close semua ni. Ni, close all. Ini jumlah yang tok dapat, 272. Untung lah pada tadi, untung lah kita masuk 250 kan. Untung lah RM23 kan. Ini kita biarkan. Okay. Dan kita ni, fokus yang ini. Yang atas ni tak ada masalah sebab kita tengok. Ingat tak siapa yang masuk grup trade tok dulu? Tok ajar kan bab V ni. V naik turun ni kan. Ni dipanggil V. Ni macam ni V. Sorry A. Ni A. Yang ini V. Okay, dia yang naik tetap akan turun, yang turun tetap akan naik. Okay, jangan risau bab tu. So ramai orang dia risau bila dia tengok merah-merah macam ni. Alamak, dia nak ni tangan katal. Kan? Relax. Okay. Macam tu kita disiplin. Disiplin yang dimaksudkan ialah TP20. Dah, 20 lah cukup lah. Cukup lah untuk hari ni. Untuk hari ni. Esok pula. Itu yang orang yang dia ada konsisten dan juga disiplin. Dia boleh gandakan duit dia daripada $200. Bukan ringgit $200 kepada 1 juta dalam masa 2 tahun 1 bulan. Okay. 2 tahun 1 bulan. Dia boleh gandakan duit dia. Tapi benda ni kena konsisten. Okay, siap 20 dah cukup. Jangan nak lebih-lebih, jangan nak tamak. Itu dia punya disiplin. Kalau boleh jaga disiplin tu, bolehlah untuk trade. Kalau tak, dah dapat 20% kan, nak lagi kan. Better tak payahlah. Pergi kerja. Pergi kerja macam orang biasa kan. Pergi berniaga, jual pasar malam ke apa ke kan. Macam tu. Macam apa pula. Tu kenapa? Dah ni petang pergi main kat luar. Ayah ada kerja. Budak-budak yang biasa lah. Tok ni lah kalau jadi. Kalau Tok tak duduk kat studio Tok. Ada studio. Kat rumah Kana. Ini Tok sekarang dekat kebun. Dia orang balik kat sini. Kan. Nanti malam. Kalau dia orang rajin lah tidur kat sana. Tapi kalau time sekolah memang tidur kat kebun. Sebab sekolah dekat dengan kebun. Kalau Sabtu Ahad banyak duduk dekat Kanga. Okay. So tengok nampak. Dia dah kembali sini. Bila dia kembali sini kan. Kita dah risau yang atas ni betul. Betul tak? Yang atas ni 24 dah Okay, relax lah. Relax. Tengok. Kita tengok. Nampak tu. Nampak gaya ni Macam dia nak turun ni. Sebab apa? Okay, tengok pada sini. Ini kuat Nampak besar candle ni. Turun slow. Lepas tu besar balik Besar balik. Lepas tu dia dia stop sini. Tapi ni tanda macam nak naik. Ini dia panggil fake position. Pergerakan palsu. Naik. Ini pergerakan palsu. Kemudian dia pull back balik sini. Nampak? Risau tak atas ni? Dah 29 ni. Risau. Okay. Tadi berapa modal kita? Modal kita berapa tadi? 200.5 kan? Okay. Baik. But disiplin dan tamak yang seterusnya. Bila kita nampak macam ni. Kan? Okay. Sekarang kalau kita tutup, kita dapat 274. Okay. Sekarang kat sini. Sini dah kena tinggal. Sini dah kena tinggal Okay. Macam mana kita nak buat? Kita tengok dulu. 7. Okay dah. Tutup kaji dulu dia punya candle. Kat sini tak boleh sebab tutup pakai satu lagi mobile phone. Tutup pakai phone untuk tengok candle.
Untuk tengok candle. Ini di frame M1. M1 ni sebenarnya tak digalakkan sangat kita main robot kat sini sebab dia terlalu bising. Dia terlalu noise. Okay, kalau tengok dekat sini, dia akan naik balik. Tapi silap pula makan modal. Jadi kalau tengok kepada EMA ni satu indikator yang untuk pakai. Kalau tengok EMA ni, dia akan main dalam range tu jugalah. Okay, tengok dulu. Dah 29, dah 30. Ni kalau ni mesti dah gelabah. Tapi tengok tadi ingat jangan lupa modal kita masuk tadi berapa? 2,5. Okay, 2,5. Jangan tengok yang besar. Okay, jangan tengok yang besar ni. Okay, dia nak naik. Tapi dia naik mungkin dia akan naik setakat sini. Dia akan turun balik. Kita tengok. Sebab tu bila kita trade kan, kalau kita tak nak mudah-mudah untuk buang jumlah ni, tak nak rugi RM29 ni kan, kita kena masuk modal besar sikit. 1,000 ke 2,000 ke 3,000 lagi selamat. Lagi tinggi lagi selamat lah. Dan kita kena pakai 0.01. Jangan nak tamak. Korang pernah dengar tak orang main sampai juta ringgit, beratus ribu ringgit kan dalam satu malam habis. Korang tahu tak kenapa? Bukannya silap sistem ni. Bukan silap sistem ni tetapi dekat sini. Sini nak tunjuk. Kalau dekat paparan skrin MT5 handphone boleh nampak lah. Ini. Mana dia? Ni. Ni lot size ni. Lot size ni dia pergi letak 10, 8, 100. Dia gunakan keseluruhan margin yang dia ada. So bila benda ni tiba-tiba dia jangka turun. Tapi rupanya zrap naik. Sikit je. Habis semua duit dia. Itu bukannya buruk benda ni makan duit kau tak. Tapi sifat kau yang tamak. Itu yang menentukan kau nak tertiarap ke menungging ke. Itu pada kita. Faham Okay. Bagi orang lama yang main pakai robot benda macam ni normal lah. Dia tinggal, ini dia tinggal. Sebab benda ni dia ada naik turun, naik turun, naik turun. Kadang-kadang dia naik itu dia turun bawah kan. Lepas tu dia naik macam ni, betul dia naik balik. Macam tu. Itu kita panggil pergerakan berasu ataupun fake apa, pergerakan bahasa Inggeris apa? Fake position ataupun kat sini dia ada pullback. So that's mean kalau kita mean kat sini ada resistance tanda. Kat sini ada resistance. So nak naik ke atas ada kepayahan sikit, ada kesukaran sikit. Okey. Robot tok ni dilengkapi dengan resistance dan support yang paling besar. Okay. Sini satu, sini satu. Ni support, ni resistance. Bila open je EA ni, dia akan keluar terus line ni. Big Boss tak ada. Big Boss tak perlu benda lah ni. Kalau ini pun sebenarnya tak perlu. Tapi kalau mungkin lah isteri kita kat sebelah dia nak main manual so tahulah kat sini ada resistance. Nampak macam ni ada satu tipi kan. Dia boleh nak naik sampai ke atas ni. Tetapi susah. Resistance ni sangat-sangat kuat. Dia tak macam resistance yang putih ni. Ini resistance kecil yang kita panggil kubu kecil lah. Nampak dia naik balik. Nampak? Okey. Berapa kita ada sekarang? 286 daripada 250. Betul? Okey. 286 ringgit. Okey. Kenapa tadi hilang? Bukan untuk cuit kat handphone tak. Sebab kita dah masukkan di dalam robot ni. Kalau kata dia dah pernah pergi, tapi dia pull back balik, dia akan ambil keuntungan setakat mana yang dia boleh ambil. Faham? Okay, sekarang kita ada 282 daripada RM250. Untung 35, okey lah kan. Buat kerja, orang kata duduk je depan PC. Tak ada buat apa kan. Okey.
Kalau Tok tak letak sistem yang Tok cakap tadi tu, bila korang beli, korang pasang, korang pergi kerja, kan kat bawah ni dia ada tinggal kan. Dia tak off, dia tak close. Korang akan rugilah. Dia macam SL jugalah, tapi dia automatic. Nampak dia makan. Dah 261 kali Pada 300 lebih tadi sebab dia close. Faham tak? Kenapa tadi 300 lebih? Sekarang ni tinggal 291 ataupun yang betul 279, 281 ni. Sebab tadi dia close. Okay? Dia close sendiri. Itu untuk selamatkan akaun daripada margin call. Okay, faham? Yang kedua kita set dekat margin. Ni margin ni. Kita set. Dah kita set dah kat dalam ni. Okey, Tok punya robot-robot EA ni, Tok cipta bukannya untuk membankruptkan orang. Okay, kenapa Tok cakap macam tu? Okey, kepada IB-IB ataupun pembuat-pembuat EA lain kan. Tok rasa dalam pembuat EA dalam Malaysia ni kurang tak ramai. Okey. Uh, Banyak yang buat EA macam melepaskan batuk di tangga. EA tu dia akan bagi profit kat korang lebih kurang 5 minit pertama je. Seronok nampak masuk kan. Lepas tu, rugi. Nampak? Inilah masalahnya. Inilah masalahnya. Faham? So, Tok buat EA, okay, untuk orang boleh terus trade dengan sekali modal. Okay? Korang boleh terus trade dengan sekali modal dah lama. Ini boleh MC tak? Boleh. Jawapan dia boleh. Bukan tak boleh. Boleh. Dia tak ada sampai mustahil lah. Kau tak MC pakai robot ROX ni. Tak. Tapi sangat-sangat susah, sangat-sangat lambat. Kita pernah test. Kau tahu tak, dia punya equity ni tinggal $8. Punya susah nak MC sampai broker tu terpaksa curi. Tahu macam mana dia curi? Dia freeze-kan aku punya ni. Tengah duk main ni dekat handphone. Dekat PC berjalan robot lah. Dekat handphone freeze terus. Ada masukkan dalam group, dalam Facebook pun ada tak silap. Dia freeze. RM8. $8. Tapi sebab dia nak naik lagi tau. Maksudnya $8 ni dia akan berkembang lagi. Broker ni tergeram. Dia freeze terus. Habis cerita. Kan? Aku gelak je lah. So maksudnya apa nama sangat susah untuk MC. Okay, sekarang kita dapat profit to enjoy RM20, RM35. Boleh lah kan bagi orang lelaki nak beli rokok RM17 kan. Lepas lah. Tengok modal pun kecil kan. Okay, kalau modal besar, contohnya kau ada katakanlah RM20,000 lah. RM20,000. Okay, itu boleh dibenarkan kau pakai lot 0.10 ataupun 0.05 ataupun 0.08. Jangan letak banyak-banyak. Itu yang akan mempercepatkan kau MC. Faham? Kena faham main trade ni tak pernah melingkupkan kau sebenarnya. Kau yang lingkupkan diri kau. Sebab tamak. Sebab tamak. Tapi bila kita cakap tamak, dia nak marah. Kan? Sebab masa dia tamak tu, dia confident. Pasaran akan naik. Pasaran akan turun. Dia confident sangat-sangat. Kan? Sebab tu, kita perlukan benda Allah ni. Sekejap tunjuk. Ah, hmm, hmm. Mana pula benda Allah tu letak. Eh, ah, Drop FX confident. Try tengok. Kita perlukan benda Allah ni. Nampak ni? Sekarang ni sell tengah kuat. Sell 100%. Tengah kuat. Nampak? Dia bagi kau entry kat mana? 4271. Lepas tu dia bagi TP. Stop loss kat sini. Stop loss dia bagi kat sini. Okay? Lepas tu dia bagi TP. TP1, TP2, TP3. Ikutlah. Ini kalau korang nak beli robot ni tak ada modal. Kan? Tak ada modal. Beli yang ni je. Ni harga dia 100. 100 je bang. Tak mahal. Tak mahal. Okay. Jangan nak bandingkan orang jual 30. Aku belilah yang 30 tu. Tak ada hal. Kan? Tak ada masalah pun. Kan? Tapi yang ini, pakailah yang ni insyaAllah. Memang boleh profit. Okay, faham
Oh, nampak tu. Oh, oh. Dah 308. Kejap tadi berapa? 200 lebih kan? Okay, jap. Kita tengok balik. Ini dah hilang pula dah. Tu. Kejap. Ada atas tu. Okay, tak apa. Let. Okay. Jangan gelabah main benda ni. Kan, triknya. Kita berserah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Benda ni pun rezeki kan atas Allah Ta'ala jugalah. Kau nak MC, kau nak untung tu. Tetapi kita dah buat sehabis baik. Robot Rocks ni, kita dah buat sehabis baik lah. Tak ada lah. Tak tahu. Kalau kau ada robot yang lebih baik, kau tunjuk kat aku kan. Mestinya aku nak bedah robot tu. Kan? Aku masuk dalam robot aku pula. Tapi rasa tak ada dah. Habis lah. Habis formula lah letak. Cuma yang ini formula dia hedging and scalping lah. Dia tak ada formula sniper. Dia tak ada formula macam madah berhelah. Broker tengok ini robot gila lah. Tak boleh pakai robot ni. Dia tengok tak tahu untung kan. Tapi sekali dia untung 200 USD. Yes. 200 USD. Tengok dalam video yang Tok buat dalam YouTube tu kan. Itu Puangkai dia nak pakai duit. 200 USD. Lepas tu 49.99 sen USD. Tu dia dapat profit. Kali lah dengan 4. Tahu lah jumlah dia. Okey. Nampak 266, 266. Sebenarnya kalau kita nak close semua ni pun boleh. Dapatlah jumlah 260 ni. Kan? Macam tu. Dia ada setengah dia target kat sini. Okay, katakanlah contoh aku target 320. Contohlah aku target 300 ke 320 ke. Contoh aku akan close lah semua ni. Tak kira lah merah ke biru aku close semua. Okay. Sebab masa demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Okay, 265. Saya tengok ini. Ini total semua. Kau nampak? Kau nampak apa berlaku dengan skrin aku? Kau nampak? Tapi tak ada amaran itu bagus broker ni. Okay. 265 baru 15. Let lah. Tadi 30 kita boleh bertahan kan. Let lah. Semua sekali negatif 37. Mewakili satu yang tadi kan. Okay. Benda naik akan, ingat tak? Benda naik akan turun. Benda turun akan naik. Jadi relax. Kepada trader-trader dekat luar sana, pakai robot ke, tak pakai robot ke, kan? Trade ni kena relax. Okay, trade kena relax. Aku suka trade time macam ni. Time pukul 5 sampai pukul 7, time aku trade. Lepas tu aku stop. Stop, memang stop. Sampai malam pun tak trade. Kalau untuk profit lah. Kalau untuk test, anytime je. Sebab untuk test ni, kita test yang pertama, masa market open, pukul 5, pukul 6 pagi. Okay. Lepas tu, pagi, tengah hari. Lepas tu petang macam ni, tak cakap lah. Petang macam ni memang senang nak profit sebenarnya. And then pukul 8 sampailah pukul 10, 11. Kita test dulu. Mula kita pakai demo. Lepas tu kita pakai real money. Kalau untuk model M30 ni aku habis sekitar $200, $250, $250. Berapa? $500, $700. Berapa? 7 kali lipat berapa? Itulah modalnya. Kalau untuk model ni lah. Lepas tu M50 tak perlu dah. Sebab M50 dia upgrade dari segi keselamatan. Dia kita upgrade dari segi keselamatan. Dia ada satu lagi ROX M30 250F. Dia kelas flagship. Ini sebenarnya time market tau. Time market. Kalau flagship, waktu sekarang dia takkan trade. Dia senyap je. Jadi jangan sangka dia rosak Tak. Itu untuk keselamatan korang. Kalau yang ini tak. Tapi benda tu boleh diubah dekat input. Kalau korang nak belasah juga kan. Tengok tu belasah semacam je time news. Aku nak belasah juga. Okey, tak ada masalah. Dekat input boleh on. Okey, nanti kepada yang beli tu memang ada video setting dia. Alhamdulillah.
Aku tak boleh nak stay lama-lama video ni, nanti jadi panjang nak upload ke Facebook. Ya, ngap, ngap. Ngap. Ngap macam tu. Sistem aku ni kenapa? Okey. Test, test, test. Alright. Okey. Sekarang ni kita berharap dia naik. Inilah 15 eh. 15. Relax, relax. Tadi 29 kan? Relax lah. Paling-paling dia akan close sendiri je. Tak saya risau bab tu. Sekarang 3 kasar 315. Kita tengok sini 261. Masih 261. Kasar 315. Tengok sini 259, 260. Okay, sekarang kita berharap dia naik eh. Ya, aku tengok carta balik. Benda ni nak kena tengok satu PC, satu lagi dekat handphone. Ini kalau dia turun ni masak tau. Sebab dia boleh turun lagi jauh sebenarnya. So, sekarang kita harap dia naik lah. Tengok pada candle dia nak turun lagi. Okay. Okay, ada support besar kat bawah tu. Tengok kalau dia lepas kan. Kalau dia lepas tu kita terpaksa close yang ini. Oh, oh, oh. Oh. Hmm. Betul kuat tu. Kalau dia lepas support tu, kuat juga tu. Kuat juga. Tengok weak kat bawah tu. Wah. Okay, okay. Naik, 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 naik. Baik. Kalau dia lepas, aku terpaksa close ni. Dua ni. Habis 30. 30. Tolak dengan 41. 41 tolak 30. Untung baru 10. Nampak? Senang macam kira matematik ni. Sebenarnya kita harap dia naik. Kita harap dia naik. Kita harap dia naik lah. Dalam bahasa trade ni buy lah. Kita harap dia buy lah. Eh. Create by Singapore. Siapa Singapore ni? Entah, aku tak kenal mamat ni. Tapi dia ni komposer muzik sebenarnya. Tiba-tiba je dia buat benda alah ni kan, robot ni. Okay. Oi, buat ni. InsyaAllah, tengok pada wicks, tengok pada candle, dia mungkin akan buy. Tapi kekuatan buy dengan sell ni nak sama kuat je. Kalau kita nak check, aku kat sini tak boleh nak check sebab nanti setting dia, nanti dia apa, beralih sikit. Kalau tak silap yang ni tak ada masalah. Okay. Dah aku check dekat handphone Okay, dekat handphone momentum nak buy tu ada sikit. M15 sama banyak, M30 sama banyak. Ish dalam masa sejam sama banyak. So dia akan main macam ni ya. Dia akan main macam ni. Tak tahulah mungkin sejam kot. Tak sampai sejam ke. So kita harap dia ada momentum untuk buy. Tak apa, sini ada satu je. Kalau tinggal pun tak ada masalah. Ya, kita nak dia kutip balik atas ni. Ini dah lepas pada resisten atas dah. Tengok kubu ni kuat kalau dia boleh lepas ini, kan. Lepas ni, memang kita kena close, close, close. Satu, dua, kan. Satu, dua ni kita close dulu. Okay. Itu dalam disiplin dalam trade, kan. Tak boleh tamak. Kecuali modal kau ni, kau tambah lagi kosong kat ujung. Jadi 3,000 lebih, okay, kau boleh biar lah. Kan apa sangat rugi 14, 15, ke 30 nak banding dengan 3,000 kan. Tak ada masalah lagi. Okay. Kuatnya. Ini dia macam pertarungan tau antara sell dan buy. Maksudnya ada orang yang sell, ada orang yang buy. Macam pertarungan lah. Kita tengok satu pertarungan sengit. Ini aku pakai standby. Standby. Sebab kalau itu laju tau. Nampak? Okay. Okay. Sengit betul lah kat situ. Aku nak luangkan masa dengan anak aku pula ni. Petang-petang ni cepat sikit. Okay, sekarang dah berapa? 255 Baru 35 ringgit untung. Baru. Tapi boleh je kalau nak close sekarang. Janji ada untung je bang. Janji ada untung. Faham tak? Jangan kau close tu lah keadaan kau rugi. Oh, oh,
Oh, kuat ni, kuat. Sebab tu kena beli robot aku yang Rox buat ni, keluaran Rox tu. Yang keluaran Rox ni buat sebab dia tunjukkan semua ni. Support, resistance dia tunjuk. Kuat ni, momentum sell ni kuat. Okay, dah 19, 18, semua sekali negatif 65. Jual dengan 258, 262. Okay. Okay, kalau korang nak tahu lah, kalau ikutkan aku tak tunggu dah ni. Betul. Aku tak tunggu. Sebab aku modal 2,5 tadi. Ni dah tengok. Kalau aku tunggu tengok apa jadi. Nampak? 249 aku dah rugi RM1. Nampak? Itu cara kira-kira dia. Okay. Alright. Okay, sekarang aku nak close yang atas ni. Okay, aku nak close yang atas Close. Ui, ada lagi. Sekejap, tengok dulu. Tinggal, okay, 26. 258, tunggu sekejap. 251 untuk sini. Apa? 308. Ah, oh, dia nak ni Sell. 243, tengok. Dia turun ni, turun. Okay, kalau nak tunggu macam mana? Boleh kalau tunggu? Boleh. Aku berani tunggu sampai equity aku jadi 80 kalau kau nak tahu. Kalau main 200 lebih je lah. Malah ini sebenarnya dia untuk aku nak test benda ni. Respon supaya kita modify sikit cara dia fikir. Dan kita tengok macam mana respon broker. Jadi aku cerita tu kalau aku main untuk profit. Faham tak? Kadang-kadang macam mana nak cerita orang kan bila dengar cakap aku, tapi baru seorang kan cakap aku ni cakap macam keling. Dia orang kata aku cakap macam keling, bukan dia orang tu cakap macam keling. Aku bukan apa sebab yang pertama aku bukan robot tau. Aku bukan robot, aku bukannya bercakap dalam video YouTube, TikTok pakai skrip. Kan, kadang-kadang benda yang kita cakap, benda tu perlu ditarik balik. Faham tak? Ah, Kadang-kadang benda yang kita cakap tu mungkin kepahaman kita yang 10 tahun lepas. Kita dah up to date pun. Kan, bukan masalah cakap macam link ke apa benda. Tak perlu ada istilah-istilah semua. Kita manusia hidup, bukan robot. Aku bukan pembaca berita. Kita tengok dia punya momentum untuk sell ni sangat-sangat kuat. Tapi bagi aku tak sekuat mana. Momentum dia dah nak habis. Atau mungkin ni fake position. 251. Okay, kalau aku tak nak loss modal ni, aku boleh je close semua ni. Sekarang aku nak close yang, bila kita close, dia akan makan yang ini tau. Yang besar ni. Dia akan ni, kurangkan yang ni. Dia aku close yang ni. Kenapa kena close bang? Okay, sebab bila dia makin ke bawah, dia makan modal tau. Nampak? Kan kurang ajar. Ini nama dia pergerakan kurang ajar. Dia naik atas. Kita close dia naik atas kan. Selalu kena gitu kan. Okay, tak apa. Biar. Kita ada banyak TP kat sini. Memang kita harapkan dia naik atas. Okay. Sekarang aku tak nak ditambah. Aku tak nak ditambah benda alah ni. Enough. Cukup. Dia takkan tambah. Tapi yang ini, dia akan biarkan terus bergerak. Secara semula jadi. Maksudnya, tak ada lagi entry baru akan keluar. Nampak tadi 30 lebih kan. Jadi berapa? 17 kan. Untung lah tu. Kan? Untung lah tu. Boleh lah kalau nak close. Tapi biar dulu. Ini kalau macam contoh aku nak biarkan kan pergi jalan-jalan, sembang dengan anak, boleh je ni. Tapi kita risau dia jadi volatility, dia naik manja kan. Turun ke bawah panjang tu. Tapi time gini jarang lah nak jadi perkara macam tu. Jarang. Okay, negatif 38. Steady. Kalau semua ni dapat close,
dengan okey, kita akan dapat jumlah ni lah, 293. Dia M30 ni dia ada apa Sekejap. Dia ada PKSR dengan SBT. Ini SBT ni dah launch ni. SBT ni dia automatic kita tak boleh control dia. Boleh klik, tapi klik pun kalau belum sampai masanya dia takkan launch. Dia akan launch dengan sendiri. Yang ini jarang aku guna sebab ni kena pakai dekat M15, artinya M15 di sini. Okey, baik. Profit 120, loss 57. Macam mana dia kira? Ni. Ni uh, tolak dengan apa tau, dia ada matematik dia. Ni. Kalau tengok kira lah. Dia tolak-tolak-tolak jadilah loss 5726. Okay, tapi kalau kira budak-budak kita ni, kita masih dalam modal lah. 251. Baru untung RM1. Okay, biarkan dia. Okey, jenis M30 dengan M50 ni kena pantau. You kena pantau. Terutama kalau time news terutama bagi M30. Sebab M30 tak dilengkapi dengan perisai berita. Dia tak ada perisai berita. Bila dia ada perisai berita, okey, dia akan pause. Dia takkan tembak entry lah. Tapi entry lama tetap ada. Dia macam kita off lah. Kita off. Kita off. Tapi yang lama ada. So yang lama ni kita nak kena tengok bila dia mula naik. Tak naik tak. Ini kena close. Kita kena close. Okay. Cuma sekarang ni aku nak tengok sistem yang aku buat tu, auto close tu dia jadi tak. Dan memang sekarang kita tengah berharap berlakunya tiang kalau ada. Dia naik volatility. Naik atas tu kan nak tengok kat bawah ni apa jadi. Okay. Kuat betul sel. Ya sebab emas naik terlalu tinggi sebenarnya. Dah 42 lebih. Biasa dah main dekat 40, 41 kan. Dia pernah naik sampai 5. Ada setengah orang macam ni kan. Di close. Terpulang lah yang tu. Tapi kalau kosong bawah pada RM2, janganlah close lagi. Kan. Tu tengok lah. Tak close. Tadi 3 dapat 3. Sekarang dah jadi sen-sen. Relax lah. Itu dah nama dia disiplin. Tahu. Trade safe, trade smart. Okay. Respect the risk. Kena hormat. Risiko trade kita kena respect. Okay, nampak? Dia dah cuba nak buy tu. Tapi ada perlawanan sengit. Kalau ada macam kawan-kawan ke siapa-siapa korang yang jual robot macam ni, suruh dia orang test depan korang live macam ni. Ataupun buat video macam ni bagi kat korang. Live. Ni live Tengok sini. Ni live. Ni live. Kalau demo dia akan tulis demo Ha. Tapi kadang-kadang aku tutup dalam YouTube ni, aku tutup tak sebab apa ni, nombor account ni. Aku tak nak ada orang report. Itu je. Report ni, account ni main robot ni. Dahsyat sangat. Cuba kau pantau ni. Aku tak nak. Yelah, tapi yang video ni aku buka je lah. Hmm. Dia tinggal berapa tu kat bawah. Kalau tengok sini macam 2 kan. 1, 2. Tengok lah. Tengok sini macam 1, 2, 3. 3 dia buka. Okay. Kan cakap tadi. Yang turun akan naik. Sabar je. Kena sabar. Cuma sekarang kita risau ni sebab ni ada resistance. Boleh tak kalau kita nak close ni, bila ini dah rapat ke resist kan, tapi tak boleh tembus. Boleh. Sebab apa masa tu, 11 ni mungkin dah jadi 7, dah jadi 5. Maksudnya, kerugian tu dah berkurangan. Kita boleh close. Okay.
Aku suka main pakai robot PBX ataupun Singapore Beast. Sebab dia macam PBX lah. Dia tembakan dia accurate. Dia akan tembak betul-betul kat bawah ni. Lepas tu kan dia naik, 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 naik. Turun, turun, turun tu biasalah kan. Tapi kalau nak pakai jenis snipe macam tu, modal lah paling kurang lah. Ni busuk-busuk lah 250. Kalau 200, aku sendiri pun peluh dahi lah. Sebab dia akan turun lah sampai 160 negatif. Lepas tu dia naik balik. Okay, kenapa macam tu? Okay, kenapa macam tu? Yang pertama, dia letak tu. Dia ikut pullback dah. Betul dah dia letak. Okay. Yang kedua, sebab kita target banyak. Kita target nak dapat sekali one shoot tu $49, $200. Lagi tinggi kau target, lagi tinggi dia letak. Lagi jauh dia letak. Faham tak? Okay. Standard dia $10 je. Standard maksudnya open, lepas tu biar. Okay, dia akan tembak $10, $10, $10, $10. Sampailah berkembang. Okay. Sekarang ni 265, aku nak close. 1, 2, 3. Nampak? 267. Ni aku dah off tadi kan. 267. So, masuk tadi 250. Untung berapa? Ah, untunglah sekian-sekian kan. Okay, kat sini dia ada tulis negatif 8, 15. Kan? Nak kutip sikit lagi ke? Sikit lah. One more. Okay. Klik je I one more. Okay. Siapa yang nak model macam ni, jenis nak duit cepat dalam masa sejam, 2 jam boleh dapat lah dalam uh, dia tengok market juga. Kalau market macam ni market tak cantik tau. Dia market cantik ni dia naik tinggi. Dia naik macam tu, dia turun macam tu. Dia naik macam tu, dia turun macam tu, dia naik turun. Main yang macam tu saja lebih kurang dalam 30 minit atau sejam. Dia macam ni pergerakan dia. Dia naik, kan dia turun. Dia naik, dia turun. Lepas tu dia naik, dia turun. 3 kali atau 4 kali. Lepas tu dia naik gila kan. Lepas tu kat atas pula dia naik turun, naik turun. Yang itu, kita main yang itu. Itu kalau aku panggil market tengah cantik tu. Okay. Tengok mana nak pergi. Nampak? Tadi kalau kata kita risau, contohlah ini bukan uji kaji. Kita risau taraf, kita close semua kan. Kan namanya apa tu? Kan? Nampak ni? Naik, turun, naik pula. Nanti turun pula. Okay? Tembak lagi. Okay. Okay, sekarang kita tengok. 268 bertasar. 26. Okay. Kita nak dia buka lagi sekali, aku akan tekan enough. Jangan tekan emergency Bila tekan emergency, dia akan close semua sekali. Okay. Tadi pun macam aku nak ambil takat yang aku dapat tu kan. Tekan emergency, dia akan close lah. Okay, kejap lagi kita try. Kalau ada peluang kita akan try. Okay, sekarang 265. Okay, sekejap. Okay. 265, 39, 264, 263. 264. Okay. Hmm, 267, 266. Ya. Ni floating ni. Yang aku baca tadi floating. Tunggu dulu bagi dia cuti dulu. Okay, ada setengah customer aku masalah kan. Dia ambil 2 robot. Satu yang ini. Masa tu M50 tak keluar lagi. Lepas tu dia ambil yang snipe punya. Okay, dia letak dulu robot ni. Robot ni dah gila-gila. Letak hedging. Dia close. Dia close, dia masuk sniper pula. So dia dapat 2 lah. Ini kita panggil setup. Kalau korang tengok dekat YouTube, ada kan player-player trade ni, dia orang buat setup banyak-banyak kan. Ini dipanggil scalping hedging. Lepas tu, dia tunggu lah. Habis setup tu dah selesai kan. Pergi nak keluar ke, nak apa ke. Kuat ni, sell, momentum sell ni sangat-sangat kuat. Okay, sekarang apa aku nak buat, aku akan klik enough. Dah, biar dulu. Setup ni, kita panggil setup Setup ni biar dulu. Biar dulu. Cara yang betul itulah.
Ini kita masuk dulu, kita set up dulu konon-kononnya, set up. Baru kita masuk snipe. Faham tak? Okey. Macam mana snipe tu? Okey, jap. Ni aku close eh. Okey, aku close. Biar. Ni dah set up. Hedging, scalping. Aku akan masuk snipe. Okey, snipe yang aku suka. Snipe banyak sini. Snipe yang aku suka benda lah ni. Ini bagi pakai save. 0.01. Berapa modal kita ada sekarang? Oh, nampak tu. Dia turun gila-gila tu. Dia dah lepas resistance tadi kan. Lambat lepas sikit je. 250 lah. Tak. Okey. Sini. Terus 4. Ini 1 cukup. Okey, dah. Okey. Nampak tak support? Tadi dia dah lepas lah. Support ni kat sini tadi kan. Support dah berubah massing. Okey. Mana line resistance? Oh, resistance kat atas. Okey. Okey, ini yang hedging tadi kan kita dah keluarkan robot dia. So kalau kita nak tekan emergency stop ni, hmm, tak selamat lah kalau kawan ni ada tembak dia punya snipe kan. Sekali dengan snipe dia, kita batalkan. Faham? Okay, sekarang kalau aku cancel 276. Clear? Okay, kita cancel. Cun. 276. So tadi aku modal berapa? 250 Lebih kurang Okay, 250. Untung berapa? Untung berapa? Kira jap. Aku matematik lemah je nak tanya. Kau tanyalah kawan-kawan sekolah aku dulu ambil marksheet duduk atas bangku je. Bukan duduk atas bangku, berdiri atas bangku, time kelas maths seperti kita 1/5. Aku tak malu kan nak mengaku benda tu. Tapi itulah the best kan bila aku dah besar, dah tua-tua ni aku pandai mereka satu benda yang memerlukan maths sebagai akar dia. Nak cipta robot ni, tengok dia tengah fikir. Ini pandai fikir. Ini Creator Edition. Creator Edition ni bawah daripada flagship. Satu takuk. Bawah dia professional. So dia lebih hebat daripada professional. Okay. Tengok sini ada apa. Sini kita boleh target. Kita nak berapa kan. Ni kita biar. Kalau kita biar macam ni. Contoh korang belilah Singapore Beast PBX. Creator Edition. Creator Edition berapa aku jual? Tengok dalam Facebook. Sebab Facebook yang aku update Sebab harga tak sama Harga Mak Saleh lain tau. Ke kalau kau nak bayar dengan harga Mak Saleh, aku on je. Tak ada hal. Harga Creator Edition 1,500 langsam. Semua Creator Edition RM1,500. Beli sekali, pakai seumur hidup. Okay. Nampak dia tembak. Tinggi. Macam mana tembak tinggi? Sedangkan kalau aku confident dia nak turun. Kan? Kita tengok lah. Tengok. Sebab jenis snipe ni, dia akan tembak macam ni. Benda nak turun. Contoh benda turun kan. Candle turun. Okay, bila broker tengok, dia tengok. Dia tak nampak tau paparan ni. Dia cuma tahu yang shoot ni apa dia. Kalau bukan nama kau, nama robot ni, dia tahulah kau pakai robot. Dia akan tengok. Lepas tu dia akan cakap, benda robot dia ni pakai kan. Kelakar gila. Tembak kat sini, candle nak turun. Biarlah ikon ni, biarlah kejap MC tu. Tak, dia akan jadi macam apa? Dia akan jadi macam, katakanlah candle ni sekarang kat sini. Sekarang kat sini. Dia akan turun, lepas tu dia akan naik, turun, naik, pap kena. Faham? Dia cara bekerja dia macam tu, bang. Kau tak boleh direct kau tembak. Contoh dia tunggu kan, dia tunggu katakan sampai sini last. Dia tembak sini, lepas tu naik, pap kena. Tak lama lagi kau akan kena dengan broker. Macam-macam cara dia orang boleh buat Cara yang selalu dia orang buat lah, freeze kau punya account. Ini jadi freeze. Okay, freeze. Sekejap. Tapi insyaAllah jangan risau. Sebab kita ada TP. Kebanyakan robot tak ada TP. Kebanyakan robot yang dijual selain luar daripada MQLF, tak ada benda lah ni TP ni. Ni berapa TP dia? RM10, RM17. Dia tak ada TP ni.
So bila dia dah freeze account kau kan, kau punya robot ni tak boleh berfungsi masa tu, bukan robot kita lah, robot yang lain. TP tak ada, ini tak tahulah apa jadi. Lalas drain ni. Drain. Ni drain. Habis tinggal RM1 je. Tinggal RM1 je bang. Ha, kan. Sebab tu bila kita dah dapat 20% keuntungan, dah cukup. Cukup. Itu dah menyenangkan broker. Broker akan respect kita. Okay, memang ada istilah broker respect kau. Bila kau ada disiplin, bila kau ada konsisten dan kau susah nak MC, kan? Kau susah nak MC dan kau ada disiplin tau. Broker respect kau. Ha, itu je untuk boleh bagi tahu. Broker ni siapa? Broker ni bukan IB. IB ni bekerja, dia macam bekerja bawah broker ataupun dia makan commission under broker Broker ni itulah XM, Just Market, ni nama syarikat lah. Lagi apa? Ultima, kan? Ini broker. Maksudnya sekarang ni kau tengah trade under broker mana? Kan? Oh, saya tengah trade bawah broker Rocks. Tu brother Tok Muda tu. Kau silap lah jawab yang tu. Macam Tok MIB, Master Introduce Broker. So, kalau disebut broker ni, nama syarikat tu apa? XM Lead tu. Ultima ke, Just Market ke, kan. Okay, Just Market baru-baru ni, dia ada bayar 81 juta tau. Minggu lepas tak silap aku. Lepas 2-3 hari lepas tu, ada orang menang $1 juta. Dia tak boleh bayar. Bukan dia tak nak bayar. Tapi dia ambil masa sikit lah. Kan? Sebab dia dah habis 81 million bayar dekat team di Penang. Ni cerita Just Market lah yang aku dengar macam tu kan. Aku dengar cerita. Dia orang cerita. Tak ada masalah. Kita lah orang kata kalau setakat nak main berapa tadi? RM250, $250. Kau nak keluar satu hari $50 untuk 200 kegunaan harian kan. Apa sangat bang kan? Apa sangat? Tak ada masalah. Kan? Tapi dengan Ultima kau jaga-jaga sikit. Pengalaman aku, duit aku kat dalam tu ada dalam 70 ke 170 lebih freeze kat dalam tu. Kan? Aku dah ban lah. Sorry Ultima. Bye-bye. Kan? Aku dah ban. Aku tak keluar grup. Keluar grup nanti, yang lain akan keluar. Tinggal lah dia punya MIB kat dalam tu. Kan? Biarlah. Aku masuk achieve je dalam WhatsApp tu. Malah nak tengok. Okey, nampak tu. Dia snipe 10 Dia pergi ke mana ni? Ini nama dia Singaflow Beast PBX. My favorite EA. Walaupun dia ni di ranking nombor 3, tapi sebab apa aku suka dia? Sebab dia ada sistem pullback. Dan sekarang ni semua flagship, semua kereta, semua profesional ada sistem pullback macam dia ada. Okay? Cuma sebab apa aku suka dia Kalau Big Boss kan lagi best kan. Big Boss ni dia master of the master lah kan. Master of the master. Kalau modal dalam RM200 aku berani main. Kalau RM100 tak berani. Kalau $100 insyaAllah berani. $100 kan 400. Berani. Kita convert lah balik. $100 tu convert kepada duit ringgit. Okay. Nanti yang ini kan. Yang ini aku akan convert dalam sen. Tengoklah kalau aku rajin. Kan main sen. Ada orang seronok main sen. Seronok juga main sen kan. Kan tak seronok main sen. Nak tengok angka, tengok number. Tapi aku lebih kepada nak test robot. So bila kita nak test robot, kalau main sen ni dia macam kita main demo lah. Dia punya undang-undang dia tak ketat sangat. Kadar speed dia pun kan tak tinggi. Dia dah nak menghampiri kepada demo kan. Memang seronok lah main. Tapi kalau kau nak take profit, better jangan main sen lah. Better jangan main sen. Lambat bang. Kau tengok angka. Oh, hari ni aku dapat 150. 150? 150 apa? 150 sen. Maknanya berapa? 15 sen. Lebih kurang. 100 berapa? 150 ke 1,500
Itu baru 15 sen eh. Baru 15 sen. Sedangkan liability kita bulanan kita kan yang benda-benda ada riba ni nak bayarnya beribu-ribu betul. Nak bayarnya beribu-ribu kan. Lainlah kalau kita ni level-level top 1 takat nak beli jajan apa, jajan cucu kan. Ni sambil aku beletir ni kau tengok ni. Nampak cara dia main macam mana. Dia tembak mana tadi? Sini tadi kan? Ni. Mana? Sini. Nampak? Dia turun. 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 Bukan dia tak tahu. Dia tahu je ni. Sebab kalau korang nak tahu, selain daripada market dan juga news, ini adalah program yang berulang-ulang. Kan? Tak payah hafal lah. Benda candle ni ada berjuta kat dalam ni. Kau nak hafal ke? Tak boleh hafal. Kau kena pakai robot. Robot ni baca semua candle 3 saat je bang. 3 saat sahaja. Sebenarnya kalau aku pakai PBN ni, aku biar je. Aku tak risau pun dia nak pergi 8 ke 20 ke kan. Tak risau. Ini cara main Singapore Biz PBX. Kau open, kau biar. Faham? Kalau kau ada target, kan? Kau ada target, contohlah kau ada target 20% pada nilai. Kau nak 20% ni dia buat berapa kali. Kan? Kau nak buat dia 5 kali. 5 kali 2, 100, 100%. So, kau akan dapat daripada 200 ni, yang dapat lagi 200 lebih, berapa? 400 lebih, 500 lebih. Kan? 510. Okay. Macam itulah. Tapi, dinasihatkanlah 20% sahaja sehari. Mana-mana broker. So, barulah broker tu respect kau. Respect dia tak kacau lah. Okay. Nampak turun, turun. Ini kalau orang dah gelabah beruk. Oh, close, 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 close. Biar dia tembak yang lain pula. Jangan. Jangan amalkan. Ataupun yang letak SL kan. Dia letak SL RM3 ni. Awal-awal dah kena dah ni. Kalau letak RM3 kan. Awal-awal dah kena dah. Lepas tu letak lagi. Kena lagi. Sampai bila macam tu? Sebab tu kalau macam aku tak letak SL. Tak letak SL. Ha. Tapi kalau tak letak SL ni, modal kena besar sikit lah. Tak boleh lah. Modal macam ni tak boleh. Okey, apa saranan SL saranan takat mana? Okey. Sekarang ni, tadi kau dah hedging kan? Kau dah hedging, kau dapat berapa daripada 200.5 kau dapatlah dalam RM11 tadi contoh RM11 okey, so berapa kau sanggup hilang yang kau dapat tadi 11, kau letaklah 11, faham? So bila ni dah 10 kan, tak lagi dia sampai 11 dia cut, dia akan tembak lagi sekali, tinggal lah balik modal 2.5. Mainlah macam tu sampai esok pagi. Ni kan kalau kita letak 11 kan, okay, dia akan cut ni benda lah ni. Faham? Alright, nampak tak? Support ni kuat juga ni, 4266.22. Okay. Okay, kita tengok indikator aku. Mana dia mendalah tu? FX rock. Fix. Ni. Ini. Lepas tu aku buka satu lagi. Yang ini aku tak jual sebab masih lagi dalam apa? Masih lagi dalam eksperimen. Ni aku panggil Dragon Bone. Dragon Bone tulang naga. Okay, kalau tengok daripada sini, momentum untuk turun tu sangat kuat Nampak ni. Nampak. Kuatnya dia. Okay, momentum turun ni sangat kuat Okay, kalau candle biasa, ini candle Heiken Aishi kena baca terbalik. Yang kuat di atas. Yang sama ada kecil ni ataupun tak ada langsung. Ni tak ada langsung, dia kuat ni. Dia akan tolak ke bawah, tolak ke bawah. Nampak? Okay, ni liquidity dia. Okay. Nampak? Dah berapa ni? 15. Nampak ni? TP3 dah selesai. Yang tadi. Tinggal TP1, TP2 je kan? Ni stop loss. Stop. Okay. So, sell 100%.
Buat ni, jauh dah ketinggalan ni, nampak? Ini TP kan. Okay, relax. Kan aku cakap, dia pernah sampai ke negatif 160. Nanti dia akan naik balik. Dia akan naik tinggi. Kalau dia turun pun tinggi, turun pun jauh ke bawah, dia nak naik pun dia tinggi juga dia naik. Okay, tengok sini. Sebenarnya account Rocks YouTube tu aku nak buat live kan. Setiap kali aku trade sama ada pengujian ke untuk profit ke aku nak buat live. Tapi supporter belum banyak kan. Pergilah klik-klik subscribe aku punya account tu, bukan kena bayar pun. Pergi klik beramai-ramai Rocks Creator, ROXXS Creator channel. Pergi subscribe, tolong subscribe jap kan. Nanti dah boleh live, tak payah buat video offline macam ni. So bila aku masukkan yang indikator tadi tu, boleh kau orang tumpang masuk TP. Faham tak? Boleh kau orang tumpang masuk TP dekat kau orang punya frame korang. Itu je. Kan? Tengok pada ni, okay, nampak? Cara baca KNC bawah ni tak ada wick Wick ni echo lah, echo. Wick. Buat juga. Dia sedang naik. Naik lagi. Tapi kau tahu tak? Kalau PBX ni, dia open kat sini, dia berani untuk kat sini, kan? Sebenarnya daripada sini, kau boleh buy ni sebenarnya. Ini yang banyak Mak Saleh buat. Yang ambil daripada aku kan. Ini indikator ni dia tak, yang ini, entry ni tak pandang pun. Dia pandang yang ini. Lepas tu dia buy kat sini, kan? Memang heavy margin. Bila naik macam ni kan, bila ni naik kat sini, dia dah tahu dah dia akan naik. Okay, dia akan buy kat sini, fully margin, ataupun modal besar. Terus dia letak TP kat sini. Dia ikut lah benda ni, ataupun dia letak bawah sikit. Memang dapat lah. Banyak dapat. Itu cara kalau nak main robot ni. Okay. Contoh yang kita nak ambil 20% kali dengan 5. Jadi 100%. Betul? Tiba-tiba dia letak kat mana tau? Ni dia letak kat sini. Contoh lah. Dia letak kat atas. Ataupun dia letak kat bawah sini. Kan? Okay, ni kita ambil ni. Dia letak dekat atas sini. Katakan dia letak sini lah. Okay, ni sini. Atas sikit. Okay, katakan dia letak sini. Ni, TP dia ni, dia letak kat sini. Bernilai $200 ataupun RM200. So, bila kat bawah ni, dia orang akan letak tau kat sini. Letak lebih satu entry. Modal macam ni ya. Modal macam ni ya. Okay. Dia naik. Pap! Kena kat atas ni. Dapatlah. Berapa? Yang ini saja nak pergi ke sini, 200. Katakan 200. Kalau daripada sini, kau gandakan lah. Mungkin 400 kat atas ni. RM400 atau $400. Ni contoh contoh. Okay. Dah sampai balik dekat entry tadi. Okay. Kita tengok je. Okay. Aku dah lewat dah ni. Nampak 9 bro. Tutup dulu ni. Aku tak nak dia ni lah. Dia tembak Biar je. Biar je. Okay. Kalau siapa yang beli Singa Flow Beast PBX ni. Okay. Modal RM250 atau $250. Kalau kau main dalam ringgit Malaysia, RM250 lah. Lepas tu kau boleh pakai Singa Flow Beast PBX. Kau tinggal kau pergi kerja. Kau jangan risau apa langsung. Jangan risau. Sebab sistem ni, okay, dia boleh baca 1 jam ke 2 jam akan datang. Masa dia letak kat sini ni, kan, dia tahu je benda ni nak turun. Ya, dia tahu nak turun. Tapi sebab kita dah buat law macam tu untuk mengelirukan broker supaya broker tak. Kau tengah kerja kat pejabat, broker kacau kau punya ni, macam mana? Balik-balik tinggal RM1. Lepas tu kau nak call aku, kau nak marah aku macam mana? Kan? Sebab tu kita buat macam ni. Dia tembak sini. Macam aku cakap tadi kan, candle ni benda yang berulang-ulang tau. Ini sebenarnya adalah program. Benda ni pernah berlaku. Okay. Aku boleh buat robot ni tunjukkan candle ni berapa hari bulan pernah keluar. Aku boleh buat paparan macam tu. Tapi kita tak nak buat lah. Okay. So, dia dah tahu dah nak turun ni. Tapi sebab aku set.
berapa persen untuk sampai sini kau kena main helak dulu, turun dulu, naik dulu. Macam tu. Ni mungkin kan dia boleh turun balik, lepas tu naik balik. Main-main macam tu lah, sampailah kena kat sini. Faham? Tu cara kalau kita nak robot kita selamat lah. Kita tak nak, yang pertama robot selamat, yang kedua akaun kau pun selamat, kan? Tak ada masalah. Okey, kat sini boleh tak kalau kau nak close? Boleh, dapatlah 13 sen tu, 88 sen tu. Kan? So biarlah dulu. Nampak dia nak main turun, nak turun, biar dulu dia. Nampak? Okey, robot ni ada expired tak? Tak ada. Robot ni tak ada expired. Terutama yang kereta kat atas. Sorry, professional kat atas tak ada expired bang. Sebab dia ada AI kat dalam, dia boleh update sendiri, upgrade sendiri. Dah hari ni, sekarang ni kalau kau nak tahu, setiap saat dia baca tick. Bukan setiap saat, setiap tick. Bagi orang yang trik, dia tahulah benda tick tu, ataupun yang buat programmer software tahulah tick tu apa. Dia lebih rapi daripada saat. Dia baca data. Okay? Dia baca data. Dia baca, dia terjemah. Dia baca, dia terjemah. Dia baca, dia terjemah. Faham? Macam tu. So kita tak berpeluang tadi kan nak tekan jenis stok masa hedging tadi tu kan. Tak apalah. Yang korang kena tahu ni, bila korang tekan dia akan close semua sekali. Tak kira ada berapa pun untung, rugi, biru, merah, semua dia sapu. Habis. Itu mana tahu tiba-tiba bini dah duk panggil nak pergi kedai kan. Duk panggil berapa banyak kali sampai bini nak mengamuk dah. Kena tekan lah emergency stop. Terpaksa lah. Setelah dikira-kira, adalah untung sikit-sikit kan. Close lah. Nak apa? Lainlah kalau kau main 2,5 tiba-tiba 200 kau nak close. Itu kan rugi namanya. Kan? Itu kan rugi. Jangan sampai rugi. Kalau aku kira betul. Kalau 2,5, 249 ni tak sanggup aku. RM1 je kan. Tak sanggup aku nak rugi RM1. Nampak? Kita doakan dia naik atas. Memang dia naik atas pun. PPX ni tahu. Jangan risau. Benda ni benda yang pernah berulang. Nampak? Momentum dia kuat juga. Nak sama banyak dengan sell. Ni weak sell. Ni weak buy. Nampak? Dia makin membesar. Kita biarkan je. Time yang sesuai selalu aku sendiri buat kalau untuk cari nak gandakan duit ke kan. Nak bayar. Adalah nak bayar motor ke, bayar kereta ke. Pukul 5 lah aku mula lah. PBI ni akan buat kerja. PBI ataupun Singapore Biz. Yang Fazer ke, yang kereta ke, sama je. Dia akan buat kerja. Jenis snipe, suka snipe ni. Buat contoh kalau kita letak 20% kali dengan 5 kali kan. Sekali dia letak, engkau tahu kat mana. Tengoklah kalau data dia mengatakan benda ni akan naik sampai atas, dia letak atas lah. Bila kau letak macam ni dekat line tu kan, $250 ataupun RM250. Nampak tu? Sekarang kau dah faham macam mana PBX ni bekerja. Macam mana snipe yang lain pun bekerja. Singapore Biz PBX, Singapore Biz Father, Singapore Biz Professional dan juga Creator Edition. Macam ni cara dia. Nampak? Ni berapa tadi? Sebab kita tak letakkan target kan. So dia bagi standard lah 10. Ngap. Sikit lagi. Settle. Jadi, tamatlah video ini. Diulang lagi sekali, ini bukan akaun demo. Ini akaun live di Just Market. Jangan report ni aku punya nombor akaun ni. Report siap kau santau. Gurau. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.